Hi guys, it's me Shasha. Welcome back to my channel. So hari ni Shasha dah lama tak buat video. Shasha sangat-sangat awkward. Shasha sebenarnya dia buat video untuk abang Shasha wedding hari tu, tapi I'm not really sure Shasha akan hantar ke tak video tu. Kita tengok keadaan macam mana. That's what he's saying. I'm so sorry. Tadi Shasha sebenarnya nak buat intro sebelum Shasha pergi ambil baju untuk graduation day Shasha. Ni video apa ni? Okay. So tapi sekarang Shasha dah ambil dah baju graduation day Shasha. Jadi hari ni kita nak buat video untuk graduate apa ni? Untuk hari konvo Shasha. Senang cakap kan. Jadi kita akan sambung video ni dengan graduate. Jadi ini adalah preparation day Shasha. So kita dah pergi ambil baju. Shasha buat pas untuk konvo Shasha. And now kita nak pergi cari hadiah untuk all my friends. Korang nak tahu Shasha bagi apa? Stay tuned. And video ni akan sambung dengan hari konvo Shasha nanti. Okay, sebabnya kenapa Shasha sambung? Sebab nanti kita tak boleh record. Maksudnya sepanjang konvo tu berlangsung, para graduan tak boleh keluarkan phone. Jadinya kita gabungkanlah hari preparation dan juga hari konvo. Okay, so now kita nak pergi cari hadiah untuk kawan-kawan Shasha. Kita tengok Shasha bagi apa. Stay tuned. So guys, kita dah sampai dah dekat tempat yang nak cari barang tu. But ini just idea my mom. Saya punya idea kat tempat lain. Tapi tak apalah, kita tengok ada ke tak. Really hope ada. Sorry bising guys, tak ada mic. Tahu tak? Last minute punya vlog je ni. Tada! Ini apa yang kita orang cari. So this is Shasha punya plan. Shasha nak bagi fresh flower. Nampak? Ada banyak. Ada fresh flower. But my mom punya plan nak beli macam 10 bungkus macam ni. Lepas tu my mom akan buat bouquet tau, campur dengan yang kecil. But let me see. Sebab dia macam tak ada banyak jenis sangat lah. Dia just ada satu je jenis. Faham tak? So guys, kita ada tambah lagi beli barang tadi. Kan ni. So ni untuk wrapping pen hadiah tu. I mean bunga. Ni untuk wrapping tu. Yang ni satu wrapping ni untuk 2 bunga. So ya, ada banyak dalam ni. Ada 4 ke 5 macam tu lah. Lepas tu yang ini Shasha hari tu ada birthday kawan Shasha tak sempat nak bagi. Ada biasa tu friendship kan. Okay, so ini nak bagi dia. So hadiah untuk kawan Shasha yang tu, I give her this. Comel kan? Comel gila. Kita tak dalam nanti. Nanti 8 hari bulan 10 Shasha nak beli awal-awal. Sorry. So yang ini untuk kawan Shasha lagi seorang, lelaki. Ada benda lain lagi saya nak bagi. Shasha beli bekas yang besar. And I give him a mug warna biru. Nanti saya tunjuk kat korang lah waktu Shasha packing nanti insyaAllah. So itu je buat masa sekarang. So that's all yang saya beli. Nanti I'll be update soon. Hi guys, kita orang dah siap. Yes, kita dah siap. So that kita orang nak pergi apa perarak kan. Okay. Yes, kita nak berarak dah. This is our baju, this is our makeup. Sampai bawah aja. So itu ada? Ya. Lagi berapa jam kita orang habis sekolah? Apa ni? So ya, kita orang semua dah get ready. Kita orang pakai mask. We are combo right now. Ya,